Mari lihat dan dengar. Raja Cempa dan zuriatnya. Pernah tak anda terfikir macam mana sebuah empayar yang begitu agung boleh runtuh, namun keruntuhan itu jugalah yang akhirnya membina tamadun lain. Selamat kembali. Hari ini kita nak buat satu kupasan mendalam tentang satu teks epik kronologi sejarah Asia Tenggara. Kita akan bercakap tentang kebangkitan ajaib, pengkhianatan waktu perang dan legasi abadi sebuah empayar klasik. Ya, Kerajaan Champa. Ini bukan sekadar rekod sejarah yang membosankan tau. Ini adalah sebuah kisah dramatik penuh intrik yang betul-betul mengubah peta geopolitik kepulauan Nusantara kita sampai ke hari ini. Jadi, macam mana sebenarnya sebuah kerajaan purba yang dah jatuh tersungkur boleh menjadi benih kepada susur galur diraja di tempat yang lain? Inilah persoalan utama yang akan memandu keseluruhan naratif kita pada hari ini. Perjalanan kita ini akan bermula jauh di alam mitos dan legenda purba, tapi yang menakjubkannya, rangkaian peristiwa pelik ini akhirnya berlabuh pada realiti dan membentuk asas kepada sejarah moden Kepulauan Melayu. Okey, jom kita mula dari awal. Segala-galanya bermula di pekarangan Istana Raja Champa sendiri dan ia melibatkan sepohon pokok pinang. Ceritanya macam ni. Ada satu mayang pinang yang sangat luar biasa besarnya. Dah kembang, tapi peliknya, ia langsung tak mau mengurai macam biasa. Jadi, bila Raja Champa yang keheranan tu arahkan hambanya belah mayang tersebut, cuba teka apa ada kat dalam. Seorang bayi lelaki yang sangat elok rupanya. Kelahiran berunsur mitos inilah yang memulakan putaran roda sebuah dinasti yang cukup besar. Keajaiban kelahiran bayi ini tak terhenti kat situ je. Daripada seludang mayang pinang tadi tu, terciptanya pula artifak-artifak suci. Teks ini menceritakan kemunculan sebuah gong ajaib yang dipanggil Gong Jebang, siap diiringi dengan sebilah pedang beladau yang melengkung tajam. Kedua-dua artifak fizikal ini kemudiannya diangkat menjadi alat kebesaran kerajaan. Ia bukan sekadar instrumen atau senjata biasa tau. Ia sebenarnya adalah bukti mutlak atau cap mohor ketuhanan bayi tersebut untuk satu hari nanti berhak naik tahta dan memerintah keseluruhan Empayar Champa. Bayi ajaib tadi kemudiannya dinamakan Pau Gelang. Tapi, apa yang paling menarik di sini ialah budak ni langsung tak nak minum susu daripada mana-mana isteri raja. Dia cuma nak minum susu daripada seekor lembu istimewa milik raja yang berbulu panca-warna. Kenapa butiran ini penting untuk kita tahu? Sebab teks purba ini sebenarnya dengan sangat bijak menggunakan unsur mitos untuk menjelaskan realiti tradisi orang Champa masa tu, iaitu pantang larang ketat mereka terhadap memakan atau menyembelih lembu. Menarik kan? Macam mana sejarah disulam dengan legenda untuk membentuk budaya. Bila Pau Gelang ni makin dewasa, dia pun dikahwinkan dengan puteri raja dan secara rasminya menaiki tahta. Langkah pertama dia sebagai pemerintah, dia arahkan pembinaan sebuah ibu kota legenda yang dipanggil Bal. Skala dan kehebatan kota Bal ni memang luar biasa besar. Bayangkan, kota ni memuatkan 7 buah gunung di dalam temboknya. Keluasannya pula menyamai jarak sehari pelayaran penuh dengan tiupan angin yang paling kencang. Ia ibarat satu metropolis purba yang betul-betul melambangkan kemuncak kemegahan Kerajaan Champa. Pewarisan tahta kerajaan ini kemudiannya diwarisi secara langsung dari perintis kita generasi pertama Pau Gelang turun ke Pau Tari, lepas tu beralih ke Pau Gama, diikuti oleh Raja Jakanak dan sampailah ke Pau Kubah. Aliran pewarisan keturunan yang lancar macam ni sangat penting untuk kita fahami sebab ia membuktikan betapa stabil dan makmurnya empayar ni pada zaman keemasannya. Semuanya nampak sempurna sehinggalah awan mendung politik mula menyelubungi mereka nanti. Pakatan Majapahit meluaskan pengaruh geopolitik Champa. Di bawah pemerintahan Raja Pau Gama, Champa beralih daripada sekadar empayar yang stabil kepada sebuah kuasa yang mula berani meluaskan sayap antarabangsanya. Untuk meluaskan empayar ni, Pau Gama berlayar ke Majapahit dan berkahwin dengan puteri pemerintah di sana. Tapi kita tahu percaturan politik antara kuasa besar ni jarang sekali berjalan lancar. Bila Pau Gama minta izin nak bawa isterinya pulang ke Champa, Betara Majapahit keluarkan satu titah yang sangat tegas. Dia kata, baiklah, tetapi akan anak hamba tiada hamba lepaskan di bawah. Maksudnya di sini, demi menjaga dominasi politik wilayah, Betara Majapahit paksa Pau Gama balik bersendirian, tinggalkan isteri barunya yang masa tu tengah sarat mengandung. Bayangkan ketegangan geopolitik yang berlaku pada waktu itu.
Anak yang lahir di Majapahit tadi tu dinamakan Raja Jakanak. Bila dia dah makin besar, macam mana budak-budak lain, dia mula mempersoalkan identiti dia. Dia tanya mak dia satu soalan yang sangat ringkas tapi padat dengan emosi. Siapa bapa aku? Sebaik saja dia dapat tahu kebenaran tentang darah keturunan campa yang mengalir dalam badan dia, Raja Jakanak ni tak tunggu lama. Dia terus arahkan pembinaan berpuluh-puluh buah perahu perang, redah lautan dan akhirnya berjaya disatukan semula dengan bapaknya di bumi campa. Pertemuan epik ni terus mengangkat Raja Jakanak sebagai pewaris dan pemerintah Kota Bal yang seterusnya. Namun, zaman kedamaian ini mula retak bila kita masuk ke generasi pemerintah seterusnya, iaitu Raja Paul Kubah. Semuanya berpunca daripada satu keputusan. Raja Paul Kubahnya ada seorang puteri yang teramatlah cantik jelita. Bila raja dari negeri Kuchi hantar rombongan besar-besaran nak meminang puterinya, Paul Kubah tolak pinangan tu mentah-mentah. Pada asalnya nampak macam sekadar pilihan peribadi atau soal maruah keluarga kan? Tapi penolakan ni secara tiba-tiba meletuskan api kemarahan dan memulakan sebuah peperangan yang besar, panjang dan sangat dahsyat di antara Angkatan Campa dan Tentera Kuchi. Perang tu jadi buntu sebab Kota Balur terlalu kebal. Disebabkan terdesak, Raja Kuchi ambil jalan kotor. Mari kita telusuri urutan pengkhianatan yang meruntuhkan Kota Gah ini. Pertama, Raja Kuchi secara rahsia suap penghulu bendahari campa dengan emas yang menggunung. Kedua, bendahari yang terang-terang gelap mata ni pun terima sogokan tu. Ketiga, masa semua orang tengah tidur di malam yang sunyi, si pengkhianat ni senyap-senyap selak dan buka pintu gerbang kota dari dalam. Dan akhirnya, Tentera Kuchi terus meluru masuk dan serang hendak seluruh isi kota. Tragedi ngeri ni merampas nyawa Raja Paul Kubah dan terus meranapkan ibu kota agung tu dalam sekelip mata. Kota Balin kini rebah ke bumi. Cuba bayangkan kekeliruan, jeritan dan huru-hara mutlak yang berlaku pada malam tu. Sisa-sisa kerabat diraja dan menteri-menteri yang masih sempat melepaskan diri terpaksa lari sehelai sepinggang untuk selamatkan nyawa. Mereka bertibaran ke segenap arah, membelah lautan dan redah belantara tanpa tahu macam mana nasib mereka esok hari. Tanah air dan empayar kebanggaan mereka musnah berkecai hanya dalam satu malam asbab pengkhianatan dari dalam. Tapi kat sinilah letaknya nilai terbesar penceritaan ini untuk kita pada hari ini. Kejatuhan campa tu bukanlah satu titik noktah. Sebaliknya, ia adalah benih yang mencambakkan satu diaspora yang mengubah sejarah rantau ini. Dua anak raja yang terselamat pergi membawa haluan berbeza. Shah Pauling lari ke Aceh dan keturunannya kemudian mengasaskan barisan diraja Aceh yang cukup kuat. Manakala seorang lagi, Shah Indra Burma, berlayar ke selatan dan tiba di pelabuhan Melaka yang tengah pesat membangun untuk memulakan hidup baru. Jom kita zoom masuk ke kisah Shah Indra Burma di Melaka ni. Bila dia sampai, dia bukan dilayan macam pelarian hina tau. Sultan Mansur Shah menyambut dia dengan penuh kemuliaan. Shah Indra Burma bersama isteri dan pengikutnya kemudian memeluk Islam. Atas kebijaksanaan yang dia ada, Sultan terus lantik dia sebagai Menteri Kanan Istana yang sangat dihormati. Daripada abu kejatuhan tragis negerinya, Shah Indra Burma memastikan kelangsungan warisan campa hidup semula. Dialah yang menjadi nenek moyang utama kepada keturunan bangsawan campa di zaman kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka. Jadi, semua kronologi hebat ni membawa kita kepada satu persoalan yang ingin saya tinggalkan untuk renungan kita bersama. Mungkinkah kemusnahan berdarah sesebuah kerajaan purba itu, walau parah macam mana sekalipun, sebenarnya adalah satu proses yang memang diperlukan untuk menaikkan tamadun atau kerajaan-kerajaan besar yang lain? Kisah ini jadi bukti kukuh betapa rapat, terikat dan luar biasanya jalinan susur galur sejarah Nusantara kita. Jauh lebih epik daripada filem. Baiklah, itu saja kupasan kita kali ini. Terus kekalkan sifat ingin tahu anda dan sampai jumpa lagi.